Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga salah satu makam antara yang cikgu tahu ialah makam seorang yang luar biasa juga, mungkin panglima, mungkin laksamana. Tetapi kalau anda tengok sekeliling cikgu, tempat ni dah jadi tanah orang. Jadi bila tanah orang kita nak masuk memang kena minta izin. Jadi kalaulah kita tidak pelihara makam-makam dulu kita ni, makam-makam yang berkaitan dengan sejarah dahulu kala, sikit hari lagi memang tak ada siapa yang cakna. Tengok pokok dah tumbang ataupun ditebang, kita tak tahu, tak pasti. Yang tadi kalau anda tengok pada video awal mula tu, kita dah tarik-tarik semua apa yang patut. Jadi ini yang tinggal. Tapi cikgu percaya bukan ini satu saja makam yang ada kat sini. Sebab bila dia berdekatan dengan sebelah sana ada makam, ruangan ni memang ada makam yang mereka tempatkan pada mungkin yang berperang ataupun penempatan pada ketika dahulu meninggal dan dimakamkan dekat sini. Itu dia adat dia lah. Mana rumah di situ juga makam. Jadi apa yang anda tengok di sini, kalau batu nisan macam ni, desain dia bukanlah orang yang biasa. Jadi insyaAllah mungkin serba sedikit pendedahan cikgu buatkan kita akan cakna dengan sejarah dan mungkin ada di kalangan mereka ini keturunan kita tak tahu. Kita ajarkan Al-Fatihah dan kita sama-sama menjaga warisan kita. Di sini cikgu berada di kota Bruk dan seperti yang kita nampak memang tak ada kota lah. Sebab sejarah tu sudah pun berlalu. Tapi kita akan cuba tengok apa lagi tinggalan-tinggalan kita. InsyaAllah jaga warisan kita. Untuk Alam Warisan Melayu akan sentiasa upkan isu-isu ataupun suntikan untuk anda cintakan sejarah Melayu yang sebenar. Kita sama-sama sayangkan bangsa dan agama kita. InsyaAllah. Salam ta'alam. Assalamualaikum. Al-Fatihah.